Emma Charlotte Dwyer Watson dilahirkan pada 15 April 1990 di Paris, Perancis. Ialah seorang pelakon, model dan aktivis British yang sangat diiktiraf. Beliau mencapai kemasyhuran global kerana lakonannya yang ikonik sebagai Hermione Granger dalam siri filem Harry Potter. Peranan yang dipegangnya selama 10 tahun merentasi 8 filem, 2001-2011. Watson memulakan kejayaan lakonannya pada usia muda, dengan Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 2001, menandakan debutnya. Persembahannya sebagai Hermione yang bijak dan setia dengan cepat menjadikannya figura yang disayangi di seluruh dunia. Sepanjang franchise Harry Potter yang sangat berjaya, beliau menghadapi cabaran membesar di mata umum sambil menyampaikan persembahan yang sentiasa mantap. Selepas siri Harry Potter berakhir, Watson berjaya beralih kepada pelbagai jenis peranan, mempamerkan kepelbagaiannya sebagai seorang pelakon. Filem-filem terkenal termasuk The Perks of Being a Wallflower, 2012 persembahan yang dipuji secara kritis yang memberikannya pujian meluas. The Bling Ring, 2013 memegang watak yang lebih sama-sama dari segi moral. Noah, 2014 peranan dalam sebuah epik biblikal. Beauty and the Beast, 2017 membintangi sebagai Belle dalam adaptasi live action, yang merupakan kejayaan komersial yang besar. Little Women, 2019 persembahan yang diterima baik dalam adaptasi yang dipuji secara kritis. Di luar kejayaan lakonannya, Emma Watson adalah seorang aktivis dan penyokong kesaksamaan gender yang terkemuka. Pada tahun 2014, beliau dilantik sebagai Duta Muhibah Wanita PBB dan melancarkan kempen He for She, yang menggalakkan lelaki dan budak lelaki untuk menyokong kesaksamaan gender. Beliau juga terlibat secara aktif dalam mempromosikan fashion lestari dan celik huruf. Pendekatannya yang bijak dan fasih terhadap aktivisme, digabungkan dengan pencapaian profesionalnya, telah menjadikannya contoh teladan yang menginspirasi bagi ramai orang, terutamanya wanita muda, di seluruh dunia.